Assalamualaikum guys. So welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah hari ni first day Ramadan 2026. Plan kita nak pergi beli grocery je, tambah apa-apa yang patut, ayam, telur, macam tu lah, bahan-bahan masak lah. Okay, so setakat ni tu je plan. Korang ikut je lah. Enjoy the vlog. Okay guys, so sekarang kita on the way singgah pergi kabin kita semula dulu dekat area rumah ni je, sebab nak hantar buku-buku lama, baju-baju yang terpakai lah dekat sana. Lepas daripada tu baru kita pergi shopping dekat mana bu? Rosyah Mall. Doakan mak saya guys, dia kurang sihat dan masih dalam proses recovery lah. Doakan dia. Kita dah sampai. Ni kabinnya. Kampung Seri Siantan. Okay, so kita dah settle hantar baju-baju dengan buku lama. So sekarang kita nak pergi Rosyah Mall. Okay, sekarang kita dah masuk dalam Rosyah Mall. Kita singgah nak beli perfume Gaya Empire. Terima kasih. Kita dah beli. Jom, let's go. Masuk dalam kaca buncis. Air goreng lah. Yep, this is my favorite. Beli telur. Ni grade D. Ni grade apa? Sama. Favorite guys. Nampak segar-segar. Senang guys, siap ada perap. Harga per 100 gram. Itulah, tinggal pilih je. Keren. Ini kamera. Aduh. Aduh. Tak payah pergi Arab Saudi. Kona Feta. Besar guys. Kilo. Berapa ringgit ni? Kilo. Oh, ini RM30. Harga RM49. Okay guys, kita done shopping. Banyak ni je. Boleh lah. Cukup lah stok untuk seminggu. Dah settle beli barang dapur. Pick up makcik aku balik kerja. Belum. Okay guys, so sekarang kita nak susun barang apa yang kita dah belilah. Saya ada assistant saya. Mana tak dekat tu? Beli ni sambil tu kita tunjuk lah. Kita beli satu jet dulu. Kita nak buat hotel sebenarnya, tapi bukan hari ni lah. Ni penting santan tu. Santan 2 kotak. Usha beli ni paprika. Nak buat ada apple, kunyit hijau. Kita shopping saja. Masuk je lah dalam tu. Beli ni my favorite, cendawan. Apa nama dia? Let tu.
Tengah nak buat koktel. Ya. Dan guys, kita ada beli ni, nak try brand 888 ni. Green tea, Thai green tea. Lepas tu Thai tea. Kita dah belilah. Kita nak wancur. Dah tengok sedap ke tak sedap. Sebab nak beli yang apa catramu itu. Tapi pack dia besar. So why not kita try je lah ni kan. Sebab hari tu saudara Syah buat green tea guna yang catramu tu. Tapi paket besar lah kan. Kita ni bukanlah selalu pun nak minum. So kalau ni okey, dan kalau kita craving kita just beli ni je lah. Lepas tu ni tadi kita ada beli telur juga satu papan. Barang-barang basah ni, ayam yang perap tadi tu, 2 jenis. So ada sotong, ada ikan. Itu sahaja. Okay guys, ni sambungan video untuk grocery tu. Jangan terkejut, sekarang dah hari keempat berpuasa. Baru sempat nak tunjuk video memasak lah, vlog memasak. So sekarang kita tengah rendam sotong. Sementara tu kita nak siapkan bahan-bahan kisar dia. Okay, kita nak potong semua bahan-bahan ni dulu. Korang tengok je lah. Sorry lah ya tak tunjuk muka sebab malas nak siap nak panas kan. Sekarang buat pukul 3 lebih. Tapi sebab nak rendam sotong, takut ambil masa lama. Kita siapkan je bahan dulu. Nanti bahan dah siap, sotong dah lembut, dah boleh terus masak. Ni resepi macam campur tau. Kita tengok orang ada letak ni, ada yang letak tu, ada yang letak ni. Jadi kita letak je apa yang kita ada di rumah. Dah siap potong semua. Blend sekarang. So yang ni kita dah siap blend. Okay guys, so sekarang kita nak siam sotong dulu. Dah sotong dah lembut. Kita siam. Okay guys, so ni tips Syah dapat daripada TikTok. Kita kena matikan air sotong lah. Macam tu lah ayat dia. So kita kena just letak dalam periuk macam ni je. Tak payah letak air ke apa-apa. So bagi dia kering sikit untuk elakkan daripada sotong ni kecut dan liat. Okay guys, nampak air sotong tu dah keluar dah. Tunggu sikit lagi. Lepas tu dah boleh angkat. Okay guys, so kita dah boleh mula masak. Okay guys, kepala kita dah berasap. Kita boleh masukkan bahan kisar kita ni. Saya tak masukkan semua tau sebab banyak. Nanti nak masukkan cili kisar sekali. Lepas tu kita boleh masukkan cili kisar. So sekarang kita tunggu pecah minyak dulu. Okay, kita boleh masukkan daun limau purut untuk wangikan dia. Masukkan air bila dah pecah minyak tu sikit. Dah. Okay guys, lupa tadi nak cakap. Kalau ada bawang holland, masukkan bawang holland lah. Kita tak ada, so kita guna je bawang apa dia. Okay, kita dah boleh masukkan perasa. Masukkan garam. Perasa sedap sikit. Gula sikit je nak bagi pedas-pedas manis. Okay, ni sotong kita tadi. Kita dah boleh masukkan sotong. Tu gaul bagi rata. Jangan lama sangat lah sebab tak nak kecut kan. Sebab dia dah masak dah. Okay guys, sambal sotong kita pun dah siap. Saya rasa sampai sini je video kita. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thank you for watching. Jumpa next video. Bye.